Akaun emas Gap ni sama ke dengan akaun bank? Konsep akaun simpanan emas fizikal Gap adalah lebih kurang sama je dengan akaun bank kita. Akaun bank kita merekodkan jumlah dan transaksi duit tunai kita. Manakala di akaun simpanan emas fizikal Gap merekodkan jumlah simpanan emas kita setiap kali kita membuat tabungan emas. Apabila kita memasukkan duit tunai ke dalam akaun simpanan emas fizikal Gap, bermakna kita menukarkan duit tunai tersebut kepada bentuk gram emas mengikut harga emas semasa. Akaun emas Gap adalah tempat untuk kita menabung gram emas secara berdikit-dikit ikut bajet kita dan ianya sangat-sangat mampu milik untuk semua golongan masyarakat. Menabunglah sebanyak mana pun di akaun simpanan emas fizikal Gap. Apabila kita dah capai target berat emas yang kita nak miliki, kita boleh keluarkan jongkong emas, kita boleh keluarkan dinar emas dan kita juga boleh keluarkan emas perhiasan yang semuanya berketulinan 999. Hubungi Hafizul sekarang untuk Hafizul bantu mulakan tabungan emas dengan ilmu. Hafizul bimbing sebaiknya.